Bila Shikazen punya train ni sampai je, orang ni dia tunduk tau. Orang Jepun depan ni. Sasuke! Tak adalah bersih sangat. Jepun ni mainan-mainan untuk lelaki dewasa lah. Kita boleh sewa go-kart ni. Too hot. So kebanyakan kedai makan dekat Tokyo ni memang macam ni lah. Semasa turun tangga pun naik tangga kecil-kecil lah tu. Aku nak beli tau Adidas Gazelle warna merah ni, tapi aku takut lah dia guna kulit babi ke apa kan. Kita kat atas gunung tapi dia tak sesuai macam kat bawah tadi. Dia okey? So dia kata jangan makan sambil berjalan. Tu shoot directly daripada DJI Osmo Action 6 yang terbaru ni. Korang nampak tak view kat tengah ni? Umpama macam dekat New York tau. Ni Honda official license product. Ada halal ramen, sushi dan juga kek ada di sini. Alhamdulillah, lepas lebih 6 jam flight daripada KLIA ke Tokyo dah sampai dah. And kita orang delay dalam sejam macam tu. Sekarang ni pukul 12 lebih lah. Ada dua airport dekat Tokyo ni, Haneda ataupun Narita. Tapi aku decided untuk turun dekat Haneda. Pukul 12 memang dah tak ada train dah. So kita orang memang kena naik taksi ataupun kena stay sini sampai pukul 5. Pukul 5 baru ada train balik. Tapi aku rasa macam dah penat sangat. So aku decided untuk ambil taksi je. And manakan barang banyak gila ni. Ada dua luggage besar apa semua. So memang kena ambil yang MPV lah. Harga dia pun not bad. Dalam 12,000 yen macam tu. So kalau convert di Malaysia lebih kurang dalam RM300 lah. So tengah malam punya harga kira okey lah tu kan. Sebab tengok airport transfer pun dekat scanner pun semua harga dalam 400 ke 500. Okey, aku punya Uber dah sampai. Dia ada banyak kat sini. Salah satunya Uber lah. So boleh compare harga. Toyota Velfire bukannya Alphard. Bagus dia ni, pelongkak kan. Banyak jugalah lagi cerita orang. Strollernya ni memang wajib kena bawa. Okay, thank you so much. Tak tempat dia balik. First time nak naik Velfire dekat Japan. Okay, finally lepas 25 minit sampai dekat kawasan kita punya hotel ni Airbnb. So inilah keadaan kita punya bilik Airbnb untuk seminggu ni dekat Tokyo. Hari dah ngantuk sangat lah. Kat sini look semua complete. Cumanya dia punya ruang tak besar sangat lah. Just nice. Okay, ada bathtub. Besar juga toilet dia. Ingat kecil. Betul. Oh ni tandas berak. So Alisa tidur mami, Daddy tidur abang. Okay. Boleh tak? Daddy tidur dengan mami. Daddy tidur dengan Haris. Boleh? Cakap good night, Dek. Good night siapa? Haris. Okay, hari pertama officially dekat Tokyo, Japan. Malam tadi sampai lewat gila. Sampai hotel rasanya pukul 2 pagi macam tu. Lepas tu siap-siap apa semua, settle anak. Pukul 3 ke 3 lebih macam tu lah, baru tidur kan. Tu pagi tadi mengawal memang barai kat lah. Hari ni keluar lewat sikit. Pukul 10.30 kita keluar pagi ni. So nak pergi ke Shibuya, first destination. Banyak kedai tutup hari ni. Mungkin sebab diorang dah start cuti. Ramai orang tua lah kawasan ni. Public smoking area. Kat sini memang ada spesifik bilik khas untuk isap rokok je. So tak adalah isap rokok merata kan. Tapi still ada jugalah puntung rokok kat bawah-bawah ni. Tak adalah bersih sangat Jepun ni. Kita tengah nak ambil kad untuk naik train. Mami tengah nak ambil kad tu dah. So sekarang dah nak naik train. Okay, dah naik lift dah. Okay, jom naik. Dah sampai atas train. So kat belakang tu ramai gila beratur untuk nak ambil gambar dekat anjing ni, anjing Hashiko ni. Kita dekat kawasan Shibuya dah sekarang ni. So lebih kurang dalam 30 minit jugalah daripada aku punya Airbnb tadi. Okay, first day ni aku makan dekat Halal Wagyu Ramen. Memang dia punya kawasan kedai tu kecil je, kena turun bawah. Cuaca dekat Tokyo ni bagi aku tak sesejuk macam dekat Seoul, Korea lah. Seoul, Korea boleh cecah sampai negatif 10, negatif 11 kan. Memang sejuk gila. Sekarang cuaca baru 14 darjah Celsius. So just nice je. Parking dia kat sini memang diorang selalu parking kat garage macam ni lah. Tak silap aku, parking dia memang kebanyakannya ada lift untuk parking kereta dia. Excuse me. Thank you. Let's go. Betul kecil ya kedai dia. Ada tengah buat apa? So ni set ramen dia sekali dengan Wagyu F5. Yang ni Wagyu. Yang ni spicy punya. So boleh naik go-kart juga kat sini.
Nampak ramai gila. Tapi tak tahu berapa harga sewa dia. Dah aku nak pergi kedai big camera ni, diorang kata yang kat sini banyak gila kot, lens, kamera, macam-macam lah barang-barang kamera yang best-best. Yang kita masuk tengok. Rupanya setiap floor dia beza-beza barang tau. Aku first time kat Tokyo ni, so memang aku tak tahu sangat lah pasal tempat-tempat ni kan. Okay, aku dah faham dah. So ini adalah level untuk kamera lah, level 2. Jom tengok sikit. Aku nak cari lens Tamron 2870. Kalau Malaysia harga lens tu lebih kurang dalam 3,500. Kat sini tak tahulah berapa harga. Sini macam-macam ada, memory card semua ada. Ni memang original lah. Oh ni PG Attack, ni bag yang kita orang pakai. Tapi tak bagus dia punya surface ni, cepat rosak, cepat berkedut. Kalau nak beli jangan beli bag ni. Beli yang surface jenis fabric macam ni. Ni bagus. Sudah jumpa lens Tamron. So ini antara semua lens Tamron yang ada. Dan ini pula adalah semua lens Sigma lah. So aku nak cari lens Tamron 2875 kat sini. Tengok ada ke tak. So lens Sigma Contemporary 2870 rasanya harga Malaysia lebih kurang dalam 3,000 jugalah, ataupun 3,000 lebih. Tapi kat sini kalau kita convert lebih kurang dalam 2,300 macam tu. Agak murah lens ni. Ok, aku dah jumpa lens Tamron 2875 2.8. Harga dia 96,440 yen. Kalau convert lebih kurang dalam 2,500. Harga dekat Malaysia 3,200 ringgit. So aku dah panggil dia untuk beli lens ni. Bila kira-kira jimat lebih kurang dalam 700 ke 800 ringgit lah kalau compare dengan harga Malaysia. So tadi salesman tu kata yang warranty tu only valid dekat Japan saja. So kalau aku bawa di Malaysia memang tak ada warranty lah. So ni pula bahagian memory card. Banyak gila memory card sini. Ni Sony Tough ni. Kalau kat Malaysia ni memang mahal gila ni Sony Tough Tapi dia ada 2 version. Ada yang fast speed, ada yang slow speed. Ni slow speed punya version, so dia murah sikit. Yang bahagian bawah ni pula adalah CFS price. Sony Tough tu memang mahal lah. Ni harga beribu. Ni pula adalah bahagian action camera lah. Ada Small Pocket 3, ada DJI Action 5, Action 6. Mana? Ni Action 6. Small Pocket 3 berapa sini? 79,000. Lebih kurang 2,000 ringgit. Tak jauh beza lah dengan harga kat Malaysia. Ok, settle beli lens Tamron kat sini. So harga sebelah lepas tolak tax tadi 87,000, 2,250 ringgit je. Murah gila lens kat sini. Dapatlah satu lens buat sekasar kat Malaysia kan. Sebab sekarang aku guna Sigma Art Lens. So yang tu memang macam tak cukup bila tim dah makin ramai. So that's why kena tambah lagi lens lah, untuk mudah diorang nak buat kerja, nak shoot di roller coaster semua. Ini semua untuk team and investment lah untuk fast. So kat Jepun ni ada jugalah homeless kat sini kan. Dan kawasan ni pun tidaklah sebersih seperti yang aku sangkakan. Maksudnya kalau compare dengan Osaka, Kyoto apa semua, sana lagi bersih lah dia punya kawasan tu. So kat sini mungkin sebab banyak turis, sebab tu kawasan bandar kan, kawasan tumpuan. That's why lah dia punya environment tu not really good lah. Kalau compare dengan Osaka dia lebih chill sikit. Kat sini ada orang naik go-kart pakai baju macam Super Mario. Macam Mario Kart lah. Cuaca dekat kawasan Shinjuku ni memang cantik lah petang. Kebanyakan bangunan kat sini warna brown. So bila ada cahaya matahari warna keorenan, keemasan tu jadi cantik lah. Yang ambil gambar ni memang cantik gila. Guna pula Fujifilm. Untuk hari pertama ni Mona Lisa tak berapa baik. Syed meragam je. Dekat kawasan Shinjuku Station ni cantik lah nak lepak sini petang kan. Ada banyak kedai kopi sini. Lepas tu nampak view, ada train punya view kat sini kan. Cantik dengan cahaya matahari golden hour dia. Beli kopi lepas sini pun dah okey lah. Tengok kamera adik. Sini, tunjuk kamera adik. Comel. Sekarang dah pukul 4.15. Ada penutup botol buat main. Daddy pegang kejap boleh? Oh, macam tu cara main dia. Kita dah balik kat hotel lah. So, Mami tengah nak beli kopi atau makanan. Kat sana lah. Oi, crowded betul lah Tokyo ni. Pening kepala aku. Dia terlalu padat sangat. Prefer lagi lah Osaka, Kyoto dengan Kobe. Mungkin dia punya vibe bandar tak sesuai kot dengan aku punya cita rasa. Tapi tak apa lah, ini pengalaman kan. So kita just nikmatinya sebaik mungkin. So kat sini antara tempat yang ikonik jugalah dekat Shinjuku. Kalau nampak ada Godzilla dekat atas tu, patung Godzilla besar gila. Kalau pergi Jepun, ini antara kira mainan-mainan untuk lelaki dewasa lah. Koleksi-koleksi Tomica. Ok, hari kedua sekarang ni aku dekat sekitar Harajuku. So Harajuku ni dia macam
kawasan shopping macam-macam brand ada kat sini. Dan segala footage yang korang tengok dalam video kali ni aku shoot directly daripada DJI Osmo Action 6 yang terbaru ni. Kalau sebelum ni biasanya untuk travel vlog memang aku akan shoot gunakan Osmo Pocket 3, tapi memandangkan DJI dah launch diorang punya action camera baru yang bagi aku banyak improvement yang very positif. Lagi dari segi punya sensor baru, square sensor, dan kita dah boleh shoot open gate. Bermaksud dalam satu footage yang sama ni aku boleh crop jadikan dia sebagai video melintang ataupun boleh jadikan dia sebagai video vertikal lah, menegak untuk nak post dekat social media. Itulah kelebihan untuk open gate yang biasanya kita akan jumpa pada kamera-kamera yang mahal lah, cinema camera dan sebagainya. But now DJI dah letak dekat action camera diorang yang kecil ni. So yang bestnya lagi adalah bateri dia lebih tahan lama and storage dia pun lagi besar tau. Kalau sebelum ni internal storage pada action camera ni lebih kurang dalam 47GB, but now diorang bagi 50GB, which is much bigger. Sekarang ni pun aku letak sekali dengan micro SD, so bila combine dulu internal storage dan juga external storage dia, boleh shoot sampai 10 jam. Itu memang lama gila lah, tanpa kita rasa macam tak cukup storage ke apa. Lebih peace of mind lah sekarang ni. Pagi ni memang Harajuku ramai gila orang, dan memandangkan hari ni adalah last day untuk 2035. So ramailah yang travel dekat sekitar Tokyo ni kan, sebab besok kita dah masuk 1st Jan 2026. So memang kita akan New Year dekat Japan lah. Jarang aku nampak kereta Conti ataupun kereta China kat sini tau. Aku tak sure lah kereta China ada masuk sini ke tak, tapi memang boleh katakan 99% kereta Jepun sini. Macam Land Rover, Mercedes tu ada lah, tapi tak banyak. Sini kebanyakan kaca kereta Jepun yang setakat yang aku nampak lah sekitar Tokyo setakat 2 hari ni. Dah seminggu 2 minggu tak tahulah macam mana kan, sebab aku pun planning nak pergi cari barang-barang kereta dan juga nak tengok Tokyo to Saloon masa last day aku dekat Tokyo nanti. So kalau korang nak join aku tengok macam mana keadaan Tokyo to Saloon, korang kena layan video sampai habis. Aku tak sure lah berapa episod video ni akan jadi, sama ada 1 episod sampai 1 jam ke 2 jam, ataupun aku akan bagi kepada 2 episod berbeza. Korang rasa macam mana? Jom kita masuk sekejap Uniqlo. Yang ni kecil je, ada lagi besar lagi daripada ni sebenarnya. Macam baju ada sini, Tamagotchi. Tamagotchi ni game daddy masa kecil Aris. Macam Digimon punya game yang kecil, aku boleh blur dia. 77. Kita tu kau tengok betapa ramainya manusia kat sini. Penuh. So kalau kat Korea lebih kurang macam dekat Myeongdong Street dah ni, tapi lagi crowded lah kalau compare dengan Myeongdong Street. Kalau dekat Malaysia kita ada Bukit Bintang lah. Dia kita rasa matahari tu panas tapi cuaca dia sejuk. So combination sejuk dan panas, tapi tak berpeluh lah. Obviously kawasan ni memang crowded. And second thing is kawasan ni dia agak kotor sikit lah. Kau tengok lah street dia kan, sepah-sepah, sampah-sampah kat bawah ni. Ini aku rasa bukan orang Jepun lah yang sepah kan. Of course lah turis kan, sebab sini memang susah nak jumpa tong sampah. Nak cari tong sampah tu memang kena masuk kawasan mall ke, masuk kedai baru ada. Itu pun susah nak dapat. So that's why kita sebagai turis sebenarnya kena bertanggungjawab lah. Kalau sampah-sampah macam ni, kalau boleh kita pegang je dulu. So dah siap dah crepe. Ni crepe apa ni? Macam biasa je, strawberry, banana, coklat, ice cream, vanilla. Panas. Hari kedua ni kita orang makan dekat kawasan ni. Kedai dia Wagyu Holistic Hamburger and Ramen, Harajuku Shibuya Restaurant. So kena naik atas lah. Tak mesra stroller sangat lah. Aku kena angkat lah stroller ni ke atas. Ni, well done. We're done. Ni apa? Medium. Too hot. Too hot. Okey, makanan dekat sini jauh lagi sedap dan murah sikit daripada restoran semalam lah. Tu dia punya daging Wagyu. Ini spicy ramen. Ni dia orang tukarkan. Tadi kita nak order yang So salah bagilah tadi. so dia salah bagi. Lepas Ada kita 2 set makanan sini. So dapat ramen Wagyu dengan rice Wagyu. Dua-dua sedap. Okey, sekarang ni aku dekat kawasan street di mana banyaklah brand yang famous kat sini. Now sebenarnya aku nak pergi Palis tau. Lagi 300 meter ke depan. Human Made ni pun ramai juga orang pergi. Korang tak tahulah beratur ke apa. Rasanya macam kena beratur juga ni. Beratur dalam. So Human Made ni tak silap aku, dia punya owner sebelum ni adalah daripada betting app lah. Tu pun nama dia apa. So macam inilah keadaan kalau kita pergi time New Year
Memang ramai gila lah orang kan. Full. Kawasan ni pun penuh dengan orang. Kiri kanan. Kau tengok depan sana tu. Allah, ramainya manusia. Tapi nasib baik lah, musim sejuk kan. So cuaca dia just nice. Dia tak sejuk sangat, dia tak panas. So Pumas Piket ni, yang OG ni, kalau Malaysia harga dia dalam 500.5. Tapi kat sini aku tengok harga dia dalam 300.5 je. Wah, tapi dia tulis kat sini one pair per one customer. Untuk AD0 Evo SL ni dekat Malaysia rasanya 600 ke 800 ringgit. Tapi kat sini dalam 400.5 je. Aku nak beli tau Adidas Gazelle warna merah ni, tapi aku takut lah dia guna kulit babi ke apa kan. Sekarang ni dah pukul 6.30. Tapi sini waktu malam dia memang awal. Dan kita berada dekat Harajuku lagi. Kawasan ni memang banyak gila kedai-kedai untuk shopping lah. Streetwear, local brand. Tapi banyak kedai tutup juga hari ni disebabkan oleh New Year. Tadi aku pergi neighborhood, Supreme tutup. And then Palace pun tutup. And then ada juga kedai yang dah tutup pukul 6. So basically kita orang datang salah timing lah. Dia akan mula buka 2nd January. 31 and 1st Jan memang banyak kedai yang tutup lah. Kat sini juga banyak tau don jual jaket macam ni. Lepas tu banyak barang-barang yang use lah. Kira macam bundle doang banyak sini. Bundle yang branded pun ada, macam LV punya bag, lepas tu Hermes, macam-macam lah. Atmos pun banyak sini. Sampai diorang divide tau, Atmos yang general dan juga Atmos Adidas. Yang Adidas punya barang saja, dan juga tadi aku tengok ada Atmos khas untuk perempuan punya barang saja. Walaupun crowded, kita nak shopping best lah sini sebab macam-macam ada kan. Harga dia pun actually lagi murah daripada harga yang kita biasa nampak dekat Malaysia. So boleh jimat jugalah dalam few hundred dengan tax free dia apa semua kan. Itu jalan kita lalu tadi, Takeshita Street. Hari ni hari ketiga, 1st January 2036. Dan selamat tahun baru lah kepada semua. Happy New Year. Memang 1st Jan ni biasanya banyak kedai tutup dekat Tokyo ni. Dan hari ni kita nak pergi ke Asakusa. Lepas tu aku nak pergi ke Apix Autobucks Tokyo. Tengok macam tiba-tiba kosong je kat Tokyo ni. Yang ada pun turis je. Orang Jepun macam tak ramai sangat. Sebab Jepun kan dikenali dengan workaholic juga. So hari ni lah di mana hari untuk diorang nak berehat. Dan kebanyakan train station diorang memang ada siap lift. Cuma nak kena cari sikit lah dia punya lokasi lift tu dekat mana. Senang lah kita naik train dekat Tokyo ni. And memang semua video ni aku akan gunakan DJI Osmo Action 6 yang terbaru. Ini aku dah siap letak dengan telecine cover. Nice. For the first time, hari ni train penuh gila and ramai gila orang kat depan ni, kau tengok. Wow, ramai gila orang sini. Wow. So now kita dah sampai dekat Asakusa. And vibe sini dah memang berbeza lah daripada Shibuya ke Harajuku ke semua kan. Dia dah lebih tradisional. Lebih rasa Japan tu lagi kuat lah. Tengok pakaian diorang kat sini pun, ni kena makan kot. So kat sini dah start orang boleh pakai baju kimono macam ni lah, Japanese style. Okay, sebenarnya aku pergi Jepun ni, aku memang tak buat research ke, aku tak tahu apa sebenarnya pasal Jepun ni. Aku memang follow wife aku je. Dia yang arrange everything and manage semua benda, itinerary apa semua. So aku just datang without any expectation lah kat Jepun ni. That's why tempat semua aku tak tahu sangat nama dia apa. So kalau disebut baru aku tahu lah. That's why aku lebih suka macam tu sebab lebih excited untuk something yang aku baru nampak depan mata and something yang aku baru experience instead of benda yang aku dah research, aku dah tengok dekat online, dekat video. Aku tak suka macam tu. Sweet mana depan ni? Jalan ni. Okay, jom. Nanti ke sana, Mami. Hari tak sejuk ke? So kat sini kita boleh sewa kimono diorang tau. Tu harga dia lah. Lebih kurang dalam 100.5 ke 200 ringgit. Jalan pun slow-slow je. Tapi at least bergerak lah daripada start kan. Kedai sini mostly buka. Sebab sini banyak kedai souvenir, banyak kedai macam snack, makan semua. Tapi tak tahulah halal ke tak kan. Okay, mochi ni nampak menarik. So ada beberapa jenis kat sini. Beans jam, green tea, custard, coklat dan juga strawberry whip. So dia kata jangan makan sambil berjalan. Bagus betul. Okay. Thank you. Sini kalau pakai kasut warna putih memang rip lah. Dia pijak-pijak je habis. Sup putih, sup putih, rip lah sup putih. Oh, brother tu buat konsert kat atas tu seorang-seorang. Nyanyi sikit bang, 7 lagu. Sasuke. So kawasan ni kira macam diorang punya culture lah. Sekarang ni aku nak pergi ke arah Jiu. So lebih kurang dalam 8 minit ke sana. Tiba-tiba ada macam satu kawasan taman Jepun kat sini. Cantik gila. Sebab air dia jernih lah. Orang duk campak duit dalam ni. Banyak coin.
Dekat sini, diorang greet customer diorang daripada luar kedai makan. Memang dia cakap saja pun je. Minta cakap pun English ke apa ke kan. Tengoklah budak tu seorang-seorang laju tu jalan. Melanggar orang, sorry. So ni Asakusa Don Kuijoti. Oh, dia bergerak. Ingatkan patung, rupanya orang betul. Kasih mata dengan bajunya comel. Super Uyo. Ini mainan klasik lah waktu kita orang kecil dulu kan. Banyak kedai runcit lah. Tapi sekarang dah susah nak jumpa kat Malaysia. Kat Japan benda ni common lagi. Tiba-tiba sampai dekat satu kawasan jalan besar, tapi tak ada langsung kereta sebab dia tutup jalan ni. Khas untuk orang lalu je. Nampak tak menara depan tu? Apa nama menara tu? Itu Skytree. Oh, Skytree. Sushi Wagyu. Oh, dia bakar pak. So kebanyakan kedai makan dekat Tokyo ni memang macam ni lah. Semasa turun tangga pun naik tangga. Kecil-kecil lah tu. Tapi bagus sebab ada antara yang kedai halal, diorang siap dengan surau sekali tau. Surau untuk solat. Senang solat sini. Cantik. Cuba tengok. Mana? Tu. Oh, beria nak ambil gambar dia ni. Okay, finally sampai dekat Ginza. Dan kawasan ni dia macam lebih chill. Rasa macam kosong pula sini tiba-tiba. Punya ramai orang Tadi macam ramai orang dekat Asakusa kan. Tapi banyak kedai tutup lah. Bila tengok tadi. Betul-betul. Diorang nak pergi flagship Uniqlo. Tutup. On Cloud pun tutup banyak. Lepas tu apa lagi tutup? Tadi Itoya kan. Ada tadi. Macam-macam kedai tutup yang famous. Dekat Tokyo ni banyak juga tau coin locker macam ni. Senang lah simpan barang. So contohnya kalau macam kita dah nak balik malam flight, lepas tu dah kena check out hotel, boleh je simpan luggage dalam locker-locker macam tu. So kita dah sampai dekat kawasan Ghibli Studio Clock. Ini dia. Wow, semua ni real bergerak. So dari sini surprise begin about 3 minutes before each show. And ini adalah timing dia lah. Nice juga lah. Nampak semua benda ni bergerak tau. Very real. Lepas tu dia ketuk lah. Lepas tu dia keluar asap kat depan ni tadi. Tapi tak sure ini daripada movie yang mana satu. Katanya Moving Castle. Ya. Yeah. Oh, Moving Castle. Tiba-tiba dekat sini senyap sunyi. Macam bandar yang tak ada orang. Bisik-bisik. Cakap bisik kat sini. Korang nampak tak view kat tengah ni? Umpama macam dekat New York tau vibe dia. Sebiji. Dia macam satu jalan yang straight, lepas tu luas, lepas tu bangunan tinggi-tinggi. Tapi tak setinggi macam kat New York lah. Cantik gila vibe sini. Wah, wagon. Chill gila dekat sini. Aku suka. Tak crowded macam kat Shibuya ke Harajuku dan sebagainya. Oh, cantik gila kedai Onitsuka Tiger warna merah kat sini. Banyak kasut sini. Onitsuka Tiger dekat sini macam-macam jenis tu tau. Ada yang warna kuning, ada warna merah. Dan aku tak tahu lagi warna apa yang ada. Macam-macam jenis lah. Okay, aku baru faham Onitsuka Tiger kat sini ada 3 jenis. Satu colour yellow. Yellow dia macam premium. Lepas tu merah ni dia macam kasut yang lebih ke arah sneakers. Lepas tu yang satu lagi Nippon Matte. Nippon Matte ni memang ikonik dia yang wife aku pakai sekarang. Yang ni. Tapi dia kotor, tengok belakang. Macam-macam jenis ada. So ada jenis yang ikonik design untuk Onitsuka Tiger. So 3 jenis kedai. Jangan confuse lah kalau masuk Onitsuka Tiger sini. Harga sini memang lagi murah lah kalau compare dengan Malaysia. Itu yang pasti. Oh, mengah tiba-tiba sampai malam dah kat sini. So aku decided untuk pergi dekat satu kawasan kedai, kira macam mall, aksesori kereta yang cukup popular dekat Tokyo, iaitu ni Apit atau Bucks Shinonome. Dekat sini banyak gila aksesori kereta. Even ada sekali dengan garage di bawah ni. Ni macam Porsche je belakang ni. So kalau nak tengok kereta-kereta yang kira rare kat Malaysia, sini memang senang lah. Ni Nissan R34. Masuk je ada Puma Speedcat OG.
Siapa tengok cerita Initial D, inilah keretanya. Tapi sekarang tak ada dah kereta ni, dia ganti kepada GT86 dengan GR86. Ni baju-baju kereta semua banyak sini. NSX, Honda NSX. Ni Honda official license product. Initial D. Ni duk hantar tofu. Berapa harga ni? Tengok ajak. 7,700. Okey lah harga dia dalam 100 lebih. Yes, 100 lebih macam tu je. Tapi tak tahu ini control punya ke ataupun just figure je. Rasa macam figure je. Oh, yang ni adalah untuk tisu rupanya. So yang ni macam buku-buku semua. Civic Type R. Ini pun buku-buku. Ini macam majalah, magazine. Ini semua magazine lah. Kalau Tomiko ni dia mahal sikit kalau compare dengan Takara Tommy ni. Kalau tu dekat Shibuya sempat jugalah beli, tapi tak banyak aku beli. Just beli apa yang aku minat je lah. Rasanya bawah ni more tu macam merchandise. Atas mungkin bahagian aksesori kereta. Aku nak kena naik kejap lagi. So ni kawasan dashcam. Tapi nampaknya dashcam dia macam agak old school sikit lah. Ada yang menarik. Ni kamera sisi belakang yang nampak agak menarik kalau kita tukar. So now kita nak naik atas. Dekat bahagian atas ni memang parts kereta. Cik Corolla aku memang guna yang HKS Laga Max Sport. Tak tahu ada sini ke tak. Banyak gila exhaust sini. Suspension. Lepas tu ada spring apa semua. Ini turbo ni. Ni engine Honda. Seat. Ini barang-barang kereta Aris. Tu untuk barang GI Yaris. Wah, banyak juga barang GI Yaris ni. So, aku dah nampak dah exhaust kereta aku atas ni. Untuk GI Corolla Laga Max Sport yang sama aku guna dekat GI Corolla aku sekarang. Memang sebiji. So kat belakang ni banyak rim lah. Ada BBS, ada race. Rim untuk Ferrari pun ada. Ni TE37. Ada ni 2 biji. Color bronze dengan color black. Ni Saga S Plus. Ni G025. So dalam ni barang-barang Blitz. Ini GT86 ni. 86. Macam-macam ada. Jam pun ada bawah ni. Ini figure rim untuk race lah. T37 C28. Oh, comel lah kecil. So aku tanya dia tadi, ada tak barang lain untuk GR Corolla? Dia kata banyak yang dah sold out. Tak ada stok lah. So ada ni je lah. Shift knob dengan tu je, kitchen punya untuk merchandise kan. Bawah ni lebih banyak lah untuk kita nak beli as merchandise lah. Nak bagi kat team aku, bagi kat kawan-kawan lain lagi. So kita cuba grab apa yang boleh lah. Ok, settle dekat Apit atau Bucks. Inilah antara barang yang aku beli. Cecah ribu jugalah semua ni. Yang paling mahal lah dari semuanya ni, kereta kontrol dia. Ini Suzuki Jimny Apio punya body kit 4x4. So itu paling mahal, harga nak kat RM300. Tadi sempat jugalah beli ni GR Corolla Morizo Edition. Yang ni tengah satu je. Ramai juga beli yang ni tadi. Ok, jom kita tengok dekat bahagian luar ada kereta apa lagi. Ni macam dia kata limited edition di sini. Tapi atau Bucks JDM. Kau tengok ni kereta yang memang nampak real gila. Tapi harga dia memang lagi real lah. Harga sampai RM450. So ini Jet Supra, FD2R, F5, Ferrari. Ni boleh buka tau. Kereta aku ada sebiji warna biru Jet Corolla. Ini Subaru. Dia kan kereta Ninja tadi. Oh, ini untuk lampu. Cantiknya kereta ni. Wow. Kita boleh cocok dia, lepas tu dia berlampu macam tu. Cocok guna apa? Cocok USB-C. Cantiknya. Mahal sangat lah harga dia. Ni lagi nampak real. Tengok ni, detail gila kot Mugen. Wah. Ok, kita dah keluar dekat Apit tadi. Depan ni aku perasan ada kereta yang agak menarik. Tu the Liberty Walk Nissan GT-R R35. Kalau boleh aku nak masuk bawah ni sekejap, nak tengok kereta apa lagi ada. Ok, ni GR86. Ni GT86, GR86, Mazda Yata lama. Suzuki Swift. Tak banyak sangat lah kereta rare, tapi ada. Ok, aku dah jumpa kereta aku dekat Jepun. Ini dia, GR Corolla guys. Body kit ni macam HKS punya, tak silap aku. Sebab tepi dia carbon fiber. Dia punya exhaust sama macam aku Laga Max Sport. Cuma rim aku tak tukar lagi. Ni dia guna TE37 Vox. Tayar dia guna apa ni? Advance Miova. Sebiji aku punya model 2023. Sebab yang latest model dah lain sikit lah, dia punya bumper depan.
suka dengan dia punya setup ni sebab dia tak overdone sangat tau. More matured lah apa yang dia buat ni. Full HKS punya aero kit, Legamex exhaust dengan 337 tayar Yokohama. Itu je. And letak stiker lah. Aku rasa ni owner ataupun pekerja Apit atau Bucks ni lah. Ini pula Subaru Impreza. So malam ni kita orang naik taksi. Harga dia okey lah, 2,600 sekian macam tu. And then tak jauh pun daripada atau Bucks ke kita punya BMT dalam 15 minit je. Naik train murah, cuma jauh sangat. Bukan jauh apa pun, sebenarnya dia banyak bertukar train sampai 50 minit. Paling dekat je kalau naik kereta kan. So daripada kita orang buang masa, baik kita bayar lebih sikit untuk naik taksi lah. Harga pun tak mahal sangat. Okay lah. So macam ni lah makanan kita orang dekat Tokyo ni. Nasi ni buat dari Malaysia, sup ayam buat dari Malaysia. Ni ikan ni kita beli kat sini lah, mackerel dan juga ikan salmon. Yang ni je lah kita makan lah. Simple tapi sedap. Budak-budak boleh makan, kita orang pun boleh makan. Hari yang keempat kita orang pergi naik Shinkansen untuk menuju ke Kalaizawa, which is tempat my snow. Pasal mountain rasanya, aku tak sure sebab first time nak pergi. Dan first time juga aku nak naik Shinkansen. Ini kira pengalaman yang jolong kalinya lah dengan train yang laju di Jepun kan. Sebelum ni memang kalau aku cross diorang punya negeri tu aku naik flight je. Tapi ini first time nak naik Shinkansen. Katanya lebih kurang dalam 3 jam juga daripada sini Tokyo Station ke Kalaizawa. So bila Shinkansen punya train ni sampai je, orang ni dia tunduk tau, orang Jepun depan ni. Betul dia respect kan Shinkansen ni. Aku rasa ni mungkin kerja dia. Nampak? Bagus lah ni. Ada etika dia sendiri. Sampah dia buka situ dan dia suruh orang buang sampah dalam plastik tu. Bagus lah makcik ni. Makcik ni juga bagi stiker Aris dengan Alisa. Tadi Alisa dengan nangis, lepas tu dia bagi stiker ni. Baru perasan seat kat dalam tu dia boleh berusing tau, automatic. Sebab orang tu dia tengah buat cleaning. Makcik tadi lah, orang yang sama. Aku memang dah reserve Shinkansen punya seat. So kita kena tengok kita car nombor berapa. So aku punya tiket car number 6. Kena tunggu dekat car number 6. Kena queue kat sini. Nanti kita akan masuk dalam ni. So sekarang ni train yang lain dulu. Tempat dia pergi adalah Hayabusa 936. Lepas tu baru train aku lah 952 Tanigawa. So bila train ni dah pergi, train baru sampai, baru aku akan masuk. Okey, memandangkan kita punya train ni dalam masa sejam lebih juga nak sampai. Kita makan dulu. Aku masak pagi tadi sardin, simple je, sardin tin. Just panaskan, tapau. Nasi kita bawa nasi yang jenis instant. Finally, lepas 1 jam lebih dah sampai dekat Kalaizawa. Pasal pekan ni penuh dengan snow. Mula-mula dah berasap lah. Wih, sejuknya kat luar ni. Sekarang ni suhu dalam 3 darjah Celsius dan ada snowfall. Aku ingat 3 darjah Celsius. Rupanya bila tengok suhu kat sini negatif 5 kan. Jangan masuk dalam poket dia, nanti ada air. Dah masuk dah tadi. Reason kenapa aku pakai mask sebab hidung berair, lepas tu bibir aku sakit. Mana ni nak duduk? Okey, dah sampai dekat tempat gondola. Next kita akan naik chairlift pula. Oh, ramai gila orang kat sini. So kat sini ada halal ramen, sushi dan juga kek. Ada di sini. Senang lah kat sini ada kedai halal. So tak pernah tak apalah sebenarnya. Okey, sampai tempat snow. Tiba-tiba masuk je sini dah snowfall lah. Halus je dia punya salji. Sekarang ni aku dekat kawasan puncak gunung. Walaupun kita kat atas gunung, tapi dia tak sejuk macam kat bawah tadi. Bawah tadi berangin sejuk gila, tak tahan. Tapi atas ni walaupun negatif 1 tapi still okey. Tiba-tiba snowfall makin lebat. Dia umpama macam hujan, tapi hujan lebat. Macam tu lah perumpamaan dia. Kita dah nak naik chairlift. Haris? Okey? Takut ke? Tak ada apa lah sini kaki buat macam ni kaki ya. Macam ni kaki. Dia nak suka jatuh ke? Adalah. Macam ni je kaki ya. Ya okey. Kalau jatuh guling-guling kat sana tu. Mak ini? Nah. Pipi ada merah lah.
Tak pakai glove, kepuas gila tangan. Okey, so sekarang kita buat semen. Okey, cukup kat atas ni. Terlalu sejuk. Okay, kita nak naik lift. Patang tu je. Okey, settle kesejukan tadi. For the first time, adik kata nak balik. Selama ni dia main snow, dia langsung tak nak balik. Kali ni dia snow, dia nak balik sebab kasut dia. Snow masuk dalam kasut dia, lepas tu basah, beku. Sebab seluar dia senteng. Dia jenis jogger ni, tak bagus lah jenis jogger. Kaki Haris dengan Alisa masing-masing kesejukan lah. Kasut ni juga steady. Walaupun dia tak adalah tebal sangat, tapi okey lah. Kalau pakai boot macam ni bagus. Dia waterproof, lepas tu tinggi. Sampai atas. Nampak sampai atas. Okey, kita dah nak turun lah. Kita nak kejar train KKZ. Dia pukul 5, tapi kita tak ada ni kan. Orang tak dapat nak reserve seat. Adik okey? Okey. Wah. Kita orang rasa agak bertuah lah. Turun tadi daripada Galayuzawa. Lepas tu perjalanan tu rasa macam jauh juga. Sampai je dekat kawasan aku punya Airbnb ni, tiba-tiba snowfall dekat atas train tu, nampak? Ini memang snowfall salji yang betul. Bukannya macam tadi, macam hujan. Sekarang ada banyak snowfall kat atas tu. Wow. Kali kita main snow, rasa kaki sejuk sangat. Sejuk ya. Makin penuh lah kat stroller. Lisa okey? Okey. Budak-budak ni tengah happy. Tiba-tiba ada snowfall dekat dengan kita punya Airbnb. Tapi snowfall ni tak tebal lagi tau bawah dia. Tak boleh main lagi. Dekat atas pokok tu boleh. Tadi tak lebat sangat tau. Dan tadi macam dia cair sikit. Yang ni memang dia macam kapas dan lagi lebat. Macam ni lah rasanya kat kawasan negara bersalji. Aku tak tahu lah dia ni kira happy ke tak happy ke. Sebab kalau salji ni dia akan kotorkan kereta dan leceh sikit lah untuk orang yang dah biasa dengan salji ni. Tapi untuk kita yang tak biasa memang excited. Kita memang best. Lagi budak-budak ni memang seronok lah diorang. So macam inilah pemandangan daripada dalam bilik Airbnb aku. Buka je tingkap, penuh lah salji turun malam ni. Okey, hari kelima kita orang ke Kamakura. Sampai-sampai je kat sini, Allah, ramainya manusia. Yelah sebab hari ni weekend. Daripada aku punya Airbnb ke sini lebih kurang dalam sejam lebih jugalah naik train. Agak jauh, tapi kita tengok dulu sebab first time sampai sini. Aku tak pernah sampai Kamakura ni pun. Dekat sini siap ada kedai buat cincin tau, nampak? Boleh custom cincin ikut jari sendiri. Hari ni nampaknya diorang tutup jalan kereta. So kita boleh lalu dekat kawasan jalan raya dia. Nampak? Ramai gila. Pada sana. What do you mean? Oh, menariknya sotong-sotong dia, king crab. Okay, now kita nak naik Inoden train ke depan ni, warna hijau. Dia macam klasik train lah. Okay, dah sampai dekat kawasan ni. Lebih chill and dia macam kawasan countryside sikit. Buat tenang je kan. Now kita orang dah lapar, cari dia makan. Dah sampai dekat kawasan tepi pantai dekat sini. Dia punya cahaya matahari memang panas lah. Panas terik. Terpacak atas kepala. Tapi cuaca dengan dia punya angin tu sejuk. Sejuk gila. Pagi ni aku keluar seorang je. Sebab anak-anak tengah tidur lagi. Lepas tu aku ada nak pergi buat kerja sikit. Ada video nak kena settle. So mencari park sekitar kawasan Airbnb aku untuk pacak tripod, kamera dan nak shoot aero lah. Aku nak sharing pasal kenapa aku pilih Samsung sebagai best phone 2035. Sebab rasa macam tak senang duduk bila kerja tak settle. Walaupun kita bercuti tapi kerja still buat. Okay, now dah settle kerja aku tadi semua. Kita orang dah bergerak. Hari ni gerak lambat sikit, pukul 10 lebih. Nak pergi ke Unicorn Gundam, kawasan robot yang besar tu, robot Gundam. Lepas tu kita nak pergi Team Lab nama dia. Team Lab. Itu macam indoor dan dia banyak lampu-lampu dalam macam Avatar punya vibes. Kos taksi kat sini dalam 4,600 yen. Okay, thank you. Dapat duduk kat kerusi bos. Ini kerusi bos. Nampak ni? Eksklusif.
So dah sampai dekat Diversity Tokyo Plaza. Ini sebenarnya adalah mall. Dekat mall lah yang digadup tu kan. Ada Nobita lah. Nobita dengan apa nama? Shizuka. Nobita, Shizuka. Lepas tu ada Doraemon Times Square. Lepas tu Doraemon betul. Sini dia macam mall anime tau. Dan kartun-kartun. So ni Doraemon Future Department Store. Masuk-masuk je ada Doraemon. Lepas tu ada pintu Doraemon sini warna pink. Sebiji macam dalam kisah kartun dia. Pegang lah. Ada nak? Macam-macam ada sini ni. Stocking buat Doraemon. Ini kitchen. Ini patung-patung dia tadi lah. Roti dia lah. Alat-alat dia. Anjing garang tu. Ini figure. So kalau kita beli ni antara this one lah. Lah. This one pun sama. Settle shopping dekat sini. Dapatlah grab beberapa barang daripada Doraemon punya store. Alisa macam biasa, dia punya patung ni, Arif punya kotak ni full of Doraemon punya figure. Ni Arif punya, ni dia punya. So kat sini ada big camera juga, tapi dia tak besar sangat, kedai dia kecil je. Ini figure Marvel. Topeng untuk Wolverine ni. Berapa tak harga dia ni? 11,000 ambil kau. Mugiwara Store. Yang ni One Piece. Ni gear baru dia tu, yang rambut dia putih. Ni ikonik topi dia lah, straw hat. Keluar je mall ni, depan ni ada, nampak tu, robot besar gila Gundam. Seriously nampak real gila. Diorang memang detail lah buat robot ni. Every parts dia, kaki, tangan, kepala, badan semua. Cantik gila robot ni. Naik je tingkat 6, ada di Detektif Conan Land. Ramai gila beratur. So ada satu kedai halal dekat tingkat 6 ni. Ada sertifikat lagi. So ni nama kedai tu Shinshu Shojibu Diversity Tokyo. Okay, makanan dah sampai. Tak expect selaju ini. First time aku nak makan soba. So ni nasi dengan ayam Alisa Ngaris, chicken curry. Ni dua jenis soba berbeza. Saja je order dua sebab nak try dua-dua. Ada dua sup berbeza. Ni tuna, ni udang dengan ikan. So diorang kata soba ni tak boleh macam tuang sup dalam dia punya bowl ni tau. Tak boleh tuang dalam ni. So kita kena ambil ni, cicah-cicah, makan. Itu cara untuk makan soba lah. Makanan kat sini memang murah. Tadi makan 4 orang, banyak juga kita order ni. Total baru 4,300 yen. Memang murah lah. Murah dan sedap, itu yang penting. Sekarang ni dekat Godzilla Store. Nampak ada Godzilla besar sini. Ni figure dia lah semua. Cantik gila. Robot ni Mecha Godzilla lah saya nama dia. So kat sini kita berjaya beli Godzilla Haris, Alisa punya Shinchan, Doraemon dan juga ni aku punya Godzilla, Mecha Godzilla. Okay, next kita pergi Team Lab Planet Tokyo. So kat sini dia ada beberapa tempat. Dia ada open air untuk makan lepak apa semua. Ada garden, forest dan juga ada water. Water ni kita kena buka kasut dan tarik seluar. Itu basah sikit lah. Tapi kita pergi ke forest dulu, jom. Ni lah forest. So apa yang Haris warnakan dengan Lisa tadi, dia akan scan situ dan dia akan keluar kat sini nanti. Okay, nak fly dah Haris punya. Ni ini Haris punya. Okay, ready, go. Itu dia Haris punya. Laju je, woi laju je. Nampak Haris ni. Nampak. Ada ke kiri ke kanan? Tu dia. Atas bangunan. Now kita masuk kawasan garden dia pula. Tiba-tiba ada banyak macam telur sini. Wah. Kok real ke ni? Macam real, macam tidak. So ini adalah kawasan open air dia, di mana kita boleh lepak sini makan. Aku baru perasan yang bahagian ni semua dibuat daripada tanah liat tau. Tapi dah keras lah. Nampak ada crack-crack semua ni. Ni semua tanah liat dan buat daripada tangan. Ada betul-betul tangan orang lagi situ. Wah, best gila vibe kat sini. Dalam 10 minit je walking distance daripada Team Lab ke sini. Sini macam satu kawasan beriadah. Family dengan anak sini. Lepas tu ada
Coffee Blue Bottle. Blue Bottle ni popular juga dekat US, Korea dan juga Japan lah. Dia adalah macam persen Arabica lah. Dr. Hari. Ambil. Ha. Ya, adik. Ada 2 kopi, 1 kopi hot aku punya to go. Okay, hari ni kita orang pergi Disney Sea dekat Tokyo. Ni first time lah nak pergi Disney Sea sebab dia lain sikit daripada Disneyland. Lebih kepada macam segala kartun yang melibatkan air lah. Finally dapat masuk. First tadi diorang check bag apa semua dulu macam dekat airport. Second kita scan tiket. And third kita dah masuk. Masa masuk je ramai gila orang. Crowded lah. First sekali kita nak naik boat depan ni. So kalau stroller, kita duduk depan sekali. Memang special untuk orang stroller. Kalau tak ada stroller, kat tepi ni. Duduk bagian belakang-belakang lah. Tiba-tiba jumpa Goofy kat sini. Hai. Adik kam. Adik kam. Thank you. Let's go. Kita masuk Toy Story Mania. Yang ni memang kita orang beli yang tiket priority access. So kita kena pakai spike 3D ni. Semua dah pakai dah. Mari. Alisa Muhammad. Mana? Dia memang design boleh pakai. Katil, ingat tak Katil ni? Lain cerita Toy Story. Ha. Ready? Oh, hebat Ray, hebat. Good. Oh, tu Daddy punya skor. Daddy punya 136,000, Ari punya 50,000. Daddy punya ni Ari punya. Jadi 137,000. Hari berapa? 50,000. Hari 50. Mami 41,000. Oh, Aris lagi hebat lah daripada Mami. Adik? Adik 1,000. Kebanyakan aktiviti dan juga ride dekat kawasan Disney Sea ataupun Disneyland memang kena beratur panjang. So kalau korang jenis yang tak boleh sabar, memang tak sesuai lah pergi sini. Sebab memang all the time kena beratur, ramai orang. Nak beli makanan ke, nak masuk ride ke, even toilet dia pun kena beratur. So now kita orang naik boat dekat kawasan Rapunzel. Sekarang ni baru pukul 4.30 tau, tapi dia dah nak gelap dah. Sebab sunset dekat Jepun ni memang awal lah. Lebih kurang dalam pukul 5 lebih rasanya. Okay, settle Disney Sea Tokyo. Just ada 3 benda je lah sempat kita ompak kat sini. Yang lain tu tak sempat. Sebabnya queue terlalu panjang. Lepas tu ada yang dah sold out, ada yang memang tutup apa semua. Sama ada nak balik ataupun nak cari Wagyu Ramen last sebelum kita pergi Mount Fuji besok. Sebab aku ada sewa kereta untuk road trip ke sana. Tu stay sana sampai hari Jumaat. 4 hari lah. Alright, itu saja. Dan rasanya Disney Sea Tokyo ni macam rating tempat yang kedua lah kot. Yang paling best setakat ni Disneyland Paris. Yang first time kita pergi tu Walt Disney Studio. Walt Disney Studio lah. Itu paling best. Top 1 lah. Mungkin sebab dia sesuai dengan umur dan segala ride dia semua aku dapat. Dan masa tu pun tak crowded macam ni. Masa tahun 2021. Okay, settle untuk hari ni. Now nak balik, nak rehat. Lepas nak gila daripada pagi tadi. Cepat tapau ni Blue Bottle sedap gila. Lepas tu taksi yang aku dapat ni pun Bellfire. Ini Bellfire baru yang 2023 punya festive. Tak tahulah gen berapa ni, tapi yang latest model lah. Nampak lah cantik gila Bellfire baru. Dan ini first time aku nak naik Bellfire yang baru ni. Sebab
macam consider juga nak beli. Cuma harga dia mahal lagi. Kalau compare Alphard dengan Vellfire baru, Alphard dia murah sikit. Yang Vellfire dia mahal sikit. Mungkin sebab faktor engine dia. Tapi interior dia lebih kurang. Cuma yang Vellfire aku nampak kebanyakannya brown interior color dia. Ni kereta baru ni Aris. Bau tak bau tu? Wah, cantik Vellfire baru. Benda yang paling obvious perbezaan Vellfire lama dan juga baru adalah dia punya design luar. Second is dia punya infotainment tengah tu. Yang ni lagi besar and lebih modern. Lepas tu dia punya meter cluster dia lebih modern dengan digital. Lepas tu dia punya ambient light. Ya, di Shikasai. So banyaklah benda baru yang lebih modern lah untuk model kali ni. Aku dah packing dah semua barang ni pagi ni. And tengah tunggu Uber untuk kita pergi ke Ueno Station, pick up kereta. Let's go, kita bergerak ke Mount Fuji.